Ni abang tengah kontak tau orang dalam Nadi ni. Kalau abang nak tembak budak ni. Jangan ni, salam ni. Saya tanya sikit pasal Double Malaysia kan. Cakap semua kalau Double Malaysia masa cukup sebab nak jumpa 9 sampai pukul 6 je. Takut tak masa. Tak buat kalau mati je. Ya, kalau mati. Lagi satu, tak boleh. Tak dibenarkan buat double elimination. Kau cakap dia, tak boleh dibenarkan buat double elimination. Sebab dalam peraturan, kalau mati saja. Benda ni macam kau nak setting untuk tim kau tau. Aku cakap dengan dia. Ini game setting, bukan untuk bagi tim-tim amatur. Masalah meeting tu semua dah suruh macam tak boleh kena bantah. Dia tak ada orang bantah sebab dia orang budak perempuan, dia tak tahu masa habis kuota. Kalau kalah balik je ada masalah. Pasal kau menang stay. Kau tak balik tau, kau senang-senang. Percaya cakap aku. Abang buat tournament ni hari Khamis ni 16 tim tau. Nak habiskan pukul 4, pukul 5 nak habiskan. Kau ingat kalau buat 32 tim habis pukul apa? Betul tak betul? Engkau buat 32 tim tau tinggal, bukan 8 tim. Kalau 8 tim boleh main double elimination. Itu yang abang tak suka. Abang tak tahu dan abang tak boleh dibenarkan benda ni. Tak boleh benarkan. Aku tengah kontak budak-budak aku ni. Macam mana dia orang boleh ubah peraturan? Aku takut dia orang setting ni tau. Kroni dia nak lepas. Betul tak betul? Engkau buat 32 tim tau tinggal, bukan 8 tim. Kalau 8 tim boleh main double elimination. Faham tak? Itu yang abang tak suka. Abang tak tahu. Bantah je. Dan abang sekarang bantah je. Abang boleh pun bantah. Kau chat dia. Spam. Biar buka mata dekat dalam grup tu. Biar dia orang baca. Aku takut dia orang set. Okey. Aku dapatkan ni player lain dulu. Organisasi lain. Persatuan. Aku report. Katakan kalau Rizal tinggi mana ya? Rizal tinggi mana ya? Ini ngam-ngam lah. Tak apa nanti pandai dia just kan. Dipek lah. Pegang jap. Pegang bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada penonton-penonton di rumah yang menyaksikan perlawanan persahabatan di antara pasukan Denzen FC berjersey biru, manakala pasukan Panthers FC berjersey kuning, di mana sepak bola telah dilangsungkan dan kita berada di Padang Diamond, Johor Jaya pada hari ini. Perlawanan yang kita nantikan, adakah pasukan Denzen yang datang jauh dari Kuala Lumpur dan juga pasukan Panthers FC yang semuanya berada di negeri Johor Darul Ta'zim. Hari ini Sabtu 8 Ogos 2026, di mana kedua-dua pasukan ketika ini melakukan serangan yang dimulakan oleh pemain yang berada di sebelah kiri. Didi membuat hantaran ke tengah, tiada larian dan cuba didapatkan oleh pemain Panthers yang berada di sebelah kanan, dan satu sepakan yang terlampau tinggi oleh Anik yang bertindak sebagai pemain tengah untuk set yang pertama ini. Kita ingin melihat jaringan yang bakal dilakukan. Anik bersama Jason, ada kosong berlaku. Didi ketika ini mencari ruang, cuba membawa masuk di sebelah kiri padang. Ada rakan yang menunggu. Satu hantaran ke tengah, tadukan Ijat, satu tadukan yang begitu kencang, satu hantaran lintang yang berjaya dilakukan oleh Didi. Kita lihat ulang tayang ini pada minit yang pertama. Terus saja melakukan hantaran lintang, menjadikan kedudukan 1-0 pada minit yang kedua. Dan pengadil mengesahkan jangan ini tidak offside, clean daripada pasukan Panthers. Satu gerakan, satu hantaran lintang yang perlu dilakukan sebanyak mungkin dan boleh diterjemahkan dengan jaringan. Kita lihat satu serangan dan cuba mendapatkan bola. Ijat sekali lagi dan hantaran ke depan dan ruangan yang kosong, cuba masuk ke dalam kotak penalti. Satu rebatan berjaya ditampan oleh pertahanan Denzen. Tidak membenarkan jaringan itu dihasilkan. Satu sepakan penjuru yang pertama yang cuba didapatkan oleh pasukan Panthers. Lihat sepakan ini, adakah berjaya? Satu lambungan ke tengah, tiada siapa yang menyambut. Didi cuba melakukan satu tangan. Anik yang bertindak sebagai pemain tengah bermain 1-2 ketika ini. Didi mengawal, satu hantaran kepada Ijat, cuba masuk ke bahagian tengah tapi berjaya dihadang oleh pemain Denzen dan cuba mengatur gerakan di sebelah kiri, mencari rakan di bahagian tengah. Terus tolak ke depan, cuba dikawal oleh pemain Denzen di sebelah kiri, cuba masuk ke bahagian hadapan. Satu larian yang cuba dilakukan, satu hantaran tengah, berjaya ditahan oleh pertahanan. Satu sembatan di bahagian hadapan yang cuba didapatkan oleh pemain Denzen ketika ini. Dia cuba mengatur gerakan, mula masuk ke dalam kotak penalti. Ada larian, satu hantaran tapi berjaya ditampan oleh pertahanan Panthers FC.
Amos yang bertindak sebagai pertahanan di bahagian kanan. Cuba menghalang daripada bola itu dihantar kepada rakan sepasukan. Kita lihat adakah pasukan Denzen berjaya menghasilkan jaringan ini. Satu hantaran ke tengah. Cuba dikeluarkan oleh pemain Panthers. Jason ketika ini. Ada larian daripada Ijat. Tolakkan ke depan. Larian yang sangat baik. Ijat. 1 lawan 1 dengan goalkeeper. Satu ajahan. Satu rembatan kaki kiri. Jaringan kedua. Berjaya dihasilkan oleh pemain Ijat. Yang bertindak dengan baik. Kita lihat ulang tayang ini. Jason mengambil masa. Satu larian ke tengah. Tidak berjaya untuk dikejar. Satu halangan yang cuba dijaga oleh penjaga gol. Tak berjaya. Dan itu dah jaringan kedua dihasilkan pada minit yang kelima. Mengubah kedudukan ketika ini 2-0. Mendalui ketika ini pada separuh pertama. Baru 5 minit bermula. Satu serangan counter attack yang berjaya dihasilkan oleh pemain-pemain Panthers yang tidak mahu membuang masa dan juga peluang yang jarang berlaku. Dan ketika ini Denzen cuba mencari rakan di bahagian kanan. Berjaya dikeluarkan oleh Azrul yang bertindak sebagai pertahanan di bahagian kiri padang. Cuba mencari rakan. Satu hantaran ke bahagian hadapan. Tolakan. Masih dalam permainan kata pengadil. Cuba melarikan bola. Cuba dikawal. Bandar. Tolakan kepada penjaga gol. Menghantar kepada pemain berdisi 10 Anik. Sekarang ini di bahagian kanan. Ada Naim cuba menghantar di bahagian hadapan. Berjaya ditampan oleh pemain Denzen. Dan sekarang ini tolakan ke depan. Ijat. Tetapi tidak berjaya untuk mengawal. Cuba memberikan tekanan kepada pertahanan Denzen. Tidak berjaya melakukan sesuatu ketika ini. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh pasukan Panthers untuk tidak memberikan ruang sedikit pun untuk pasukan Denzen. Tetapi sekarang Denzen cuba mengatur gerakan di bahagian tengah. Mencari rakan di bahagian belakang. Memberi tekanan di bahagian tengah. Cuba mencari rakan-rakan. Dan ketika ini Anik di bahagian tengah cuba mengawal. Dua pemain telah dilepasi. Ada sepakan dan pengadil menghentikan permainan untuk memberikan sepakan untuk pemain tengah Denzen. Ketinggalan 0-2 tapi masih terlampau awal. Mungkin memerlukan sedikit masa untuk mengaturkan gerakan. Sekarang ini terlihat Denzen cuba mengatur gerakan di bahagian kanan. Terus hantar ke bahagian tengah. Bandar mengawal. Tapi ada kesilapan yang berlaku. Jason cuba mendapatkan bola. Berjaya merampas daripada pertahanan. Cuba melarikan bola. Ada rakan yang menunggu di bahagian kanan ketika ini. Membuat hantaran yang mudah. Tolakan ke tengah. Jadi tampan. Mencari Didi. Tolakan ke depan. Terus melakukan rembatan. Terlampau tinggi pula. Terlepas serangan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Panthers. Denzen ketika ini cuba mencari rakan di bahagian tengah. Menyusun gerakan di bahagian kanan. Cuba mendapatkan rakan. Tolakan yang terlalu kuat. Cuba dikawal oleh pertahanan
Dan ada tackle yang berlaku. Keeper, di mana keeper? Oh, berjaya untuk mengalihkan. Faizal, tolakan di bahagian tengah. Didi cuba melarikan bola, membuat larian yang sangat laju, mencari rakan di bahagian tengah. Cuba mengawal, tapi berjaya dipintas oleh pemain Denzen. Ada rakan yang menunggu di bahagian kanan, tetapi berjaya dirampas. Jason menunggu. Tolakan yang cuba dilakukan. Ijat, satu rempatan dari kotak penalti. Tetapi ada sentuhan, mungkin ada kekasaran yang berlaku, dan pengadil memberikan sepakan daripada jarak 30 meter yang cuba diambil oleh Anik berjersey nombor 10. Seolah-olah pemain Anik ataupun Didi. Didi melakukan rebatan. Hampir saja menewaskan penjaga gol. Tetapi rebatan tersasar pula. Tidak berjaya menemui sasaran. Satu chip yang cuba dilakukan di sebelah padang. Kesilapan berlaku. Bahagian tengah berjaya ditampan keluar oleh penjaga gol Denzen. Berjaya menamatkan satu hantaran lintang yang cuba dilakukan oleh pemain Panthers. Dan sekarang ni gerakan serangan balas cuba dilakukan oleh paksa Denzen. Berseorangan penjaga gol. Tetapi hantaran ini kita lihat terlepas. Tetapi pengadil kata terus. Dan terlepas pula peluang kedua. Lihat serangan balas kepada pasukan Panthers. Didi cuba mengejar bola, mencari ruang. Hantaran ke tengah. Tiada pemain yang cuba mendapatkan bola. Ijat tolakan ke bahagian belakang Naim. Ketika ini cuba mencari ruang. Jason, Magic, rebatan yang lemah. Ada rakan yang menunggu. Naim di bahagian kanan. Masuk ke dalam kotak penalti. Satu rebatan. Tak sampai pula. Dan bola diberikan kepada penjaga gol Denzen. Minit ke-12. Ada masa untuk pasukan Denzen untuk bangkit. Untuk melakukan jaringan. Ijat ada ruang. Terus melakukan rebatan rendah. Terkena Jason pula. Dan bola terus kepada penjaga gol. Kali lagi pemain-pemain Denzen cuba melakukan gerakan tapi tak berjaya. Berjaya dipatahkan oleh pemain-pemain Panthers. Ini Naim cuba mengawal, mencari bandar, tolakan ke tengah. Didi ketika ini cuba melakukan gerakan, melepasi pertahanan, tolakan ke bahagian depan. Jason dengan kaki kiri dan tu dia jaringan yang ketiga. Jaringan pertama peribadi daripada Jason, melepasi jangkauan penjaga gol. Kita lihat ulang tayang ini. Didi cuba mengawal, mencari ruang. Ruang yang kosong. Jason mengawal pertahanan. Satu rebatan dengan kaki kiri beliau. Mengubah kedudukan ketika ini. 3-0 pada minit ke-13. Agak selesa ketika ini untuk pasukan Panthers. Manakala pasukan Denzen rasanya masih lagi terkejut. Belum lagi settle down. Belum lagi panas katanya. Dan mungkin perlu melakukan robakan ataupun taktikal di separuh masa yang kedua ini. Telah terlihat gerakan yang cuba disusun.
Cuba mengatur serangan di bahagian hadapan. Berjaya didapatkan oleh pemain Denzen. Manakala pemain Panthers kita ini cuba mengawal soalan kepada Faizal. Dan ketika ini cuba mengawal. Denzen mencari ruang. Si nombor 10. Cuba dia dirampas oleh pemain Panthers. Didi ketika ini mencari ruang di bahagian hadapan. Ijat. Tapi kata pengadil offside pula. Bendera telah diangkat di seberang sana. Pengadil meniup whistle. Ada pertukaran yang perlu dilakukan. Pemain jersey nombor 7 memasukkan nombor 10. Acik rasanya mengeluarkan Tuan Dennis. Shed ketika ini nombor 7 lakukan tolakan. Faizal cari rakan terlihat ada kekasaran berlaku dan pengadil menghentikan seketika perlawanan ini untuk memberikan bantuan kepada Azrul dan juga pemain di nombor 8 iaitu Zat yang mengalami 18 Mulet yang mengalami sedikit kecederaan untuk mengambil masa sedikit untuk menerima rawatan. Iman si nombor 10 tolong menghantar bola ke hadapan dan terus ke dakapan Jerome. Jadi penjaga gol cuba mengawal di sebelah kiri tapi terkeluar pula. Tak lepas peluang. Ijat tak berjaya untuk memberikan hantaran lintang kepada rakan sepasukan. Mulet berjaya dirampas oleh Didi ketika ini. Pemain agak tenang ketika ini. Terus saja meluru beg teman. Terus melepasi pertahanan. Tinggal satu pemain. Cuba masuk ke dalam kotak penalti debatan. Oh, hampir sahaja menambah jaringan. Manakala penjaga gol Syafiq berjaya untuk menghalang daripada jaringan itu dihasilkan. Dan sekarang ini kita lihat daripada sepakan penjuru mencari rakan. Jason tadukan tapi tak menemui sasaran. Tak lepas pula. Dan pasukan Denzen Syafiq penjaga gol Denzen ketika ini telah berjaya menyelamatkan beberapa percubaan tapi 3 jaringan terlepas pula. Bandar tarik ke depan. Magic berjaya melepasi pertahanan, cuba masuk ke dalam kotak penalti debatan. Berjaya dikeluarkan oleh penjaga gol Denzen. Tidak berjaya menghasilkan jaringan. Sepakan penjuru untuk pemain Panthers. Cuba untuk diambil. Terlihat adakah berjaya untuk menghasilkan jaringan. Satu hantaran ke tengah rembatan tetapi cuba dia mengeluarkan dalam bahaya. Masih dalam permainan.
Jason mengawal, tapi bola terus diberikan sepakan penjuru untuk pasukan Panthers. Kita lihat satu antaranya ini ke belakang. Didi tidak menemui sasaran. Satu percubaan yang cuba dilakukan oleh Didi, pemain yang sangat lincah ketika ini di bahagian sayap kiri, tapi belum menemui sasaran. Anik Ijat ketika ini cuba mengawal, tapi tak berjaya melepasi pertahanan. Faizal ada rakam menunggu di bahagian kanan. Naim lakukan hantaran ke tengah, terlepas pula. Cuba mencari rakan. 1-2 cuba dimainkan. Iman mencari rakan. Isyad terlepas. Cuba dikejar oleh pemain Denzen. Faizal ketika ini untuk pasukan Panthers. Mencari Magik. Mencari Anik. Anik cuba mengawal di bahagian tengah. Tolakan ke Magik semula. Ijat kosong. Cuba melepasi pertahanan. Adakah jaringan berhasil? Terlepas pula. Sayang sekali. Hanya berhadapan dengan penjaga gol. Kita lihat ulang tayang ini. Satu chip yang dilakukan oleh Magik berjaya memperdayakan penjaga gol. Tetapi penyudah yang agak mengecewakan. Naim datang. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Cuba mengawal. Tapi penjaga gol Denzen berjaya menyelamatkan bola. Kita lihat mana Denzen ketika ini. Cuba mengawal. Masih dalam permainan. Anik mencari rakan di sebelah kiri. Didi cuba mengawal. Ada larian ke depan. Magik cuba menarik pertahanan pada Denzen. Melepasi 1, 2, tak berjaya. Cuba mengawal ketika ini. Cuba masuk semula. Cuba menghalang. Masuk ke dalam kotak penalti. Tak berjaya pula. Larian yang terlampau laju untuk pemain ini. Magik tak berjaya untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk membuat hantaran. Dan kita lihat sudah masuk ke minit ke-22. Masih lagi permainan ini diteruskan. Azrul cek rakan di bahagian tengah. Cuba didapatkan oleh pemain Denzen. Membuat hantaran. Iman ada rakan di sebelah kiri. 45 kecil. Mencari ruang. Lembatan. Terlepas pula. Dan adakah berjaya ditangkap bola ini? Itu dia. Berjaya ditangkap dengan kemas. Dan lembatan terpaksa dikeluarkan. Hantaran ke dalam untuk Denzen. Ketinggalan dengan 0-3. Hantaran ke dalam. Menciptakan Syarif. Cuba masuk dalam kotak penalti. Lembatan. Berjaya ditampan oleh penjaga gol Panthers. Mengeluarkan bola. Naim. Mata Magik. Melakukan larian. Tetapi jauh pula. Sempat ditangkap oleh penjaga gol Syafiq. Daripada pasukan Denzen. Faizal di bahagian tengah. Mencari Didi. Cuba mengawal di bahagian tengah. Tolakan ke depan. Jason membuat larian. Ada rakan menunggu. Mencari ruang. Dan itu dia. Hat-trick Ijat. Dengan penyudah yang agak sempurna. 3 jaringan yang berjaya dihasilkan daripada hantaran tengah. Kalau kita boleh lihat ulang tayang. Gerakan yang dimulakan di bahagian tengah. Mencari Jason. Dan
Ijat tiada pemain yang menutup ruang dan satu tapping yang kemas menjadikan kedudukan ketika ini 4-1 untuk Ijat. 4-0 maaf saya. Belum lagi dijaringkan oleh pasukan Denzen. Dan sekarang ini serangan yang cuba diatur oleh Iman daripada pasukan Denzen. Kecil datang untuk mendapatkan bola. Mencari rakan. Cuba mengulurkan bola. Sepakan yang cuba dilakukan oleh pemain berjersey nombor 10 Iman. Sekarang ini cuba untuk mencari rakan di bahagian hadapan. Adakah mampu menghasilkan jaringan? Ada Syarif dan juga rembatan terlepas pula. Dan itu dia whistle daripada pengadil menamatkan separuh masa yang pertama dengan keputusan semasa Panthers FC 4 Denzen 0. 3 jaringan berjaya dihasilkan oleh Ijat. Kita lihat wajah penjaga gol dan juga Jason dengan satu jaringan. Jadi saya ingin berehat sebentar dan kita akan menemui di set yang kedua bersama Polaris Action. Rizal Rossi ada di mana-mana. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bolaris Action. Terima kasih kepada penonton di rumah yang masih lagi setia dengan Bolaris Action. Minta korang subscribe, komen dan juga follow kita punya page Bolaris Action itu untuk sampai ke seantera dunia yang boleh ditonton oleh peminat-peminat bola sepak dunia. Malam ini masih lagi dalam permainan perlawanan di antara pasukan Denzen dan juga pasukan PT FC, yang mana kedua pasukan baru saja bermula di separuh masa yang kedua ini, yang cuba disusun, cuba menghantar antara pendek dan mencari rakan untuk membantu lari serigi jaringan. Di bahagian tengah Rima, Zack, cik rakan di sebelah kiri, larian di bahagian kiri Lim, terjatuh pula. Bola yang cuba dikeluarkan oleh pertahanan Denzen. Kita lihat ulang tayang ini. Satu tolakan di belah kiri. Dan itu dia. Ada sedikit pelanggaran berlaku. Satu antara di tengah. Masih lagi ada sedikit kekasaran. Nombor 7 Tuan Dennis menjatuhkan pemain berjersey nombor 8 Zack. Achat yang bertindak di sebelah tengah cuba mengambil rembatan. Rembatan terus, tapi tak menemui sasaran. Dan penjaga gol Denzen ketika ini, Datuk Mion, yang menjadi penjaga gol untuk set yang kedua ini. Syukri, Kifi cuba manggil rakan bahagian hadapan. Aizat cuba mengawal, mencik rakan di bahagian tengah. Muhammad masih dalam permainan. Aizat, tapi terlepas pula. Cuba masuk untuk beri tekanan. Sofi di bahagian kanan, cuba mengawal. Cari rakan di bahagian tengah, terlepas pula. Jadi rampas. Harid, Zack ketika ini mendapatkan bola, berjaya melepasi 3 pemain. Satu tolakan ke depan, berjaya dipintas oleh Firdaus. Mencik rakan Harid, cuba melepasi pertahanan, cuba masuk ke dalam kotak penalti. Rembatan jauh-jauh, tak menemui sasaran. Syamim sebagai penjaga gol Panthers ketika ini. Bandar, rakan di sebelah kiri Lim, cuba mengawal permainan. Ada rakan di bahagian hadapan, tolakan, mencari Ijat, tapi berjaya dirampas Tuan Dennis ketika ini. Kifi, Tuan Dennis, tapi berjaya dirampas oleh pemain Panthers. Terus dikeluarkan. Dan ke tengah Lim, cuba mengawal.
Cuba membantu. Didi ketika ini mencari rakan. Cuba mengawal ketika ini di separuh masa kedua. Masih dalam permainan. Ijat. Satu chip yang tinggi. Tidak menemui sasaran. Boleh lihat ulang tayang untuk satu hantaran yang cukup menarik. Boleh menambah koleksi jaringan. Tolakan ke belakang. Kifi mencari rakan Tuan Dennis. Aizat ketika ini cuba mengawal. Muhammad terlepas pula. Aizat. Tuan Dennis. Ada kesilapan berlaku. Zack mengawal di bahagian tengah. Daniel cuba mengawal yang menjadi kapten untuk pasukan Denzen. Tolakan ke depan. Harid cuba melakukan larian. Satu rembatan yang rendah. Bersahaja-sahaja penjaga gol kita. Panthers ketika ini Syamim yang seolah bertindak cemerlang, berjaya untuk menghalang daripada bola dibolosi. Shopee pada Zack. Cik rakan di bahagian tengah. Cuba mengawal. Lim ketika ini cuba melepasi pertahanan. Dua pemain tapi tak berjaya. Ikmal mencari rakan di bahagian kanan. Acad tolakan ke depan. Larian cuba dilakukan. Lembatan kuat pula. Memberikan sepakan untuk penjaga gol. Denzen ketika ini Dato' Meon mencari rakan di sebelah kiri. Lontaran ke dalam. Arvin. Zack ketika ini di bahagian tengah yang cuba mengawal. Tak berjaya untuk dirampas. 1-2 cuba dilakukan. Aizat dan juga Ikmal. Lim berjaya merampas. Cuba mengawal. Berjaya melepasi satu pertahanan. Adakah berjaya melepasi dua pertahanan? Tapi tak berjaya. Didi membuat hantaran ke depan. Terus saja kedekapan penjaga gol. Lembatan jarak jauh yang cuba dilakukan oleh Didi. Memberi kawal pemain nombor 4 Afirul. Jadi rampas. Ijat. Zack cuba mengawal di bahagian kanan. Satu larian. Cutback. Ini cuba dilakukan. Tetapi berjaga gol pantas halang daripada melepasi gerakan. Cari ruang. Tapi tiada pemain yang cuba berlari. Arvin. Jaga gol Syamim setakat ini. Belum lagi mengeluarkan peluh. Lim kepada Zack. Cari rakan di bahagian kiri. Lim cuba mengawal. Adakah dia mahu melakukan larian? Terlihat gerakan ini. Dan bola keluar pula. Aizat cuba melakukan hantaran. Tuan Dennis. Lim. Hantaran kepada Ijat. Ada halangan berlaku tapi pengadil meneruskan perlawanan untuk cari penjaga gol. Dato' Meon. Relax saja tolakan ini. Ijat cuba mengawal.
Tapi berjaya dikawal semula. Kifi tolakkan ke tengah, mencari rakan. Muhammad ketika ini, Tuan Dennis kepada Aizat, cuba melarikan bola. Ada dua pemain yang menghalang, tak berjaya. Didi, oh, berjaya melasi Lim, tapi tenaga yang tak cukup. 49 Ikmal cuba melarikan bola, tolakkan ke tengah. Adakah mampu Harid mengejar bola ini? Sofi terjatuh pula. Satu tiupan whistle oleh pengadil, memberikan sepakan untuk pasukan Denzen. Tapi pengadil memberikan lontaran ke dalam sahaja. Cuba mencari rakan. Muhammad kembali cuba mengawal. Ada beberapa pemain Panthers yang mengawal di bahagian tengah. Zack ketika ini cuba mengawal, mencari Jason. Cuba membalasi pemain di bahagian tengah. Didi. Lim telah melakukan larian di sebelah kiri. Cuba melakukan larian, tak berjaya. Berjaya dikeluarkan oleh Tuan Dennis. Lontaran ke dalam untuk Panthers, diambil oleh Lim. Lontaran kepada Jason, mencari ruang, satu hantaran ke tengah. Tanpa kuat pula, terlepas. Berjaya didapatkan semula oleh penjaga gol Datuk Mion, yang setakat ini berjaya mengawal penjaga gol dengan agak sempurna. Pengadil meniupkan whistle untuk memberikan sepakan untuk pasukan Denzen. Hantaran di sebelah kiri, Lim cuba melakukan larian, cuba mencari ruang. Ada rakan yang menunggu, sebuah tolakan tak lepas. Didi cuba mengawal, ada rakan menunggu. Mereka berjaya melepasi pertahanan, masih dalam permainan. Dan itu dia, tolakan keluar oleh Afirul yang bertindak daripada pemain tengah sebagai pemain yang terakhir yang mengeluarkan bola dalam bahaya. Kita lihat sepakan penjuru ini adakah berjaya untuk menghasilkan sesuatu. Kita ingin lihat jaringan, adakah berhasil. Hantaran ke tengah, cuba dikeluarkan oleh pemain Denzen. Zack ketika ini cuma menghantar bola di sebelah kiri, mencari Didi. Kuat pula, terus saja kepada penjaga gol Datuk Mion. Telah masuk minit ke-33. 0 untuk pasukan Denzen, 4 untuk pasukan Panthers. Sekarang ini Jason, satu rembatan mudah, kesilapan daripada penjaga gol memberikan tolakan kepada pemain Panthers. Kita lihat ulang tayang ini, satu kesilapan Jason, satu rembatan yang cukup kemas, memastikan jaringan yang kelima. Dua jaringan peribadi daripada pemain berjersey 45 ini, Jason, menjadi penjaring gol dan juga penyerang untuk pasukan Panthers. (5-0).
Adakah pasukan Denzen belum lagi panas? Cuba bermain antara pendek. Jason ketika ini mencik rakan di sebelah kiri. Didi. Ada rakan menunggu. Tak lepas. Cuba mengawal. Berjaya melepasi pemain di bahagian kiri. Cuba mengawal bola. Cuba mengeluarkan bola dalam bahaya. Mataran ke dalam. Lim. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Satu sliding. Berjaya dilakukan. Satu kepitan. Adakah itu dibenarkan? Pengadil tidak meniup whistle. Satu hantaran ke tengah. Cuba dikawal oleh Muhammad. Cik rakan di bahagian tengah. Bandar ketika ini. Ada rakan di sebelah kiri. Didi menyuruh rakan untuk naik ke depan. Jason ada ruang. Mencari ruang yang terbuka. Satu rebatan. Adakah berjaya? Satu larian. Dan tolakannya mudah. Pizza. Gol yang pertama yang berjaya dilakukan. Kita lihat. Satu kelicikan. Walaupun dia berbadan besar tetapi berjaya melepasi beberapa pemain pertahanan Denzen untuk mengubah kedudukan ketika 6-0. Satu antaran yang mudah. Seperti Ronaldo. Terlihat pada minit ke-36. Denzen tidak mengaku kalah. Kecil. Cuba mengawal ketika ini. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Rebatan. Menjadi kawal. Sekali lagi. Daniel. Dan juga Afirul. Rebatan yang terlampau tinggi. Syamim. Bandar. Tolakan ke tengah. Kepada Pizza. Berjaya untuk dikawal. Avin. Nasib baik. Sophie ada. Mencik rakan di sebelah kanan. Cuba mengawal Aiman. Pizza. Jason. Berjaya untuk mengawal. Kepada Pizza sekali lagi. Mencik Lim. Tapi berjaya dikejar oleh Kecik. Didi cuba mengawal. Tapi Kecik. Bola di kaki Lim. Berjaya mengeluarkan bola dalam bahaya. Afirul. Tolakan kepada rakan. Di bahagian depan. Daniel. Berjaya masuk ke dalam kotak penalti. Ada rakan menunggu. Bandar relax saja. Mengeluarkan bola. Untuk memberikan sepakan penjuru. Untuk pasukan Denzen. Ke tengah. Tetapi tiada pemain yang bersedia. Jason ketika ini dapat bola. Tolakan di sebelah kiri. Didi cuba mengawal. Melepasi satu pertahanan. Goalkeeper sahaja melakukan larian. Adakah dia berjaya menghasilkan jaringan? Dan satu jaringan. Oh, offside pula. Satu tolakan yang agak kecewa dilakukan. Berjaya melepasi pertahanan. Kecil ketika ini. Cuma cari rakan di bahagian hadapan. Afirul. Cuba mengawal. Daniel. Cuba diasak oleh Lim. Akan berjaya melepasi pertahanan. Tolakan ke belakang. Dalam permainan. Afirul. Tolakan ke tengah. Ikmal melakukan rebatan. Tinggi pula.
Satu percubaan yang agak berani dan setakat ini yang terbaik untuk pasukan Denzan untuk mencari jaringan yang pertama, membuka tirai jaringan yang cuba dilakukan ketika ini. Jason di bahagian tengah, ada rakam menunggu, mencari Didi, melakukan larian. Kita menunggu gerakan ini. Ada rakam menunggu, tapi bergerak solo pula. Zack menunggu saja gerakan di bahagian kanan, tapi ada beberapa pemain berkumpul cuma lakukan pertahanan. Terlambat sedikit untuk pemain Panthers melakukan gerakan. Berjaya dikeluarkan dengan kemas. Zack ketika ini cuba mengawal. Adakah dia berjaya melepasi? Dan sepakan penjuru untuk pasukan Panthers. Masuk minit ke-40 untuk separuh masa yang kedua ini. Adakah berjaya pasukan Panthers mendapatkan jaringan? Zack. Satu hantaran ke tengah. Tandukan. Terlepas pula Jason. Cuba mendapatkan bola. Kecil. Cuba melakukan gerakan Jason. Agak terlambat ketika ini. Manakala Syamim telah naik ke atas. Adakah dia mampu menjaringkan gol? Oh, satu trick shot yang berjaya memperdayakan penyerang Denzan, Daniel. Dia bersahaja saja untuk memperdayakan penyerang Jensen itu. Dan satu tolakan ke depan kecil. Melakukan larian yang agak deras di bahagian kanan. Terlepas Lim. Cuba masuk. Cuba mengawal. Masuk ke dalam kotak penalti. Tolakan ke tengah. Berhadapan daripada gol Amirul. Satu jaringan. Satu kegembiraan yang cukup untuk pasukan Denzan. Kita lihat ulang tayang ini. Terima kasih kecil melakukan tolakan di bahagian tengah. Satu rembatan yang mudah menewaskan Syamim. Satu jaringan yang agak menarik. Satu tim yang cuba mengubah permainan. Satu jaringan terhasil pada minit yang ke-42 pada masa kecederaan. Satu 6 untuk pasukan Denzan ketika ini. Sekurang-kurangnya berjaya membawa satu jaringan daripada Kuala Lumpur ke Johor. Satu tolakan ke bahagian tengah. Aiman cuba masuk ke dalam kotak penalti. Ada rakam menunggu. Satu rebatan terkena tiang. Terlepas jaringan ini. Cuba masuk. Cuba untuk mengawal. Tapi mengadir meniup whistle. Ada sedikit kekasaran yang berlaku. Masa sudah masuk ke dalam kecederaan. Masih lagi dalam permainan kata pengadil. Cuba bermain antara pendek. Muhammad mencari Ilham Ikmal. Aizat ketika ini. Silakan di bahagian hadapan. Menjadi pintas oleh Pizza. Silakan di bahagian tengah. Bandar. Zack. Lim. Tolakan ke depan Didi. Melakukan larian di sebelah kiri. Mereka berjaya melepasi pertahanan. Terus saja bola dikeluarkan begitu saja.
Ke dalam. Jason. Tuan Dennis Kedari. Mulakan bola dalam bahaya. Tidak membenarkan sedikit pun bola itu untuk dilepasi. Jason. Cuba melepasi. Terkena pertahanan. Sepakan penjuru. Tapi pengadil memberikan sepakan untuk pemain Denzen. Satu tolakan yang cuba dirampas oleh pemain Panthers tapi tak berjaya. Denzen dalam kawalan. Harid lakukan hantaran. Daniel. Untuk Ikmal. Siful Afirul yang mendapat menjadikan gol. Terlihat Harid tak berjaya melepasi pertahanan, iaitu Sopi yang mengawal dengan baik di bahagian kanan. Satu tolakan yang cuba dilakukan oleh pemain Denzen tapi tak berjaya. Disekat oleh pertahanan Panthers Sopi. Bandar ketika ini tolakan ke depan tapi pengadil telah meniup wisil menamatkan separuh masa yang kedua ini. Keputusan semasa Denzen 1, manakala Panthers FC 6. Kita akan berehat sebentar dan akan berjumpa di Bolaris Action bersama pengulas anda Rizal Rossi ada di mana-mana. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di separuh masa yang ketiga ataupun set yang ketiga di antara pasukan Panthers FC berjersey kuning dengan keputusan 6-1, manakala Denzen pasukan Denzen hanya satu saja jaringan yang berjaya dihasilkan di set yang kedua. Tiupan whistle telah dimulakan dan kita lihat aksi yang akan dilakukan untuk kedua-dua pasukan yang telah bersedia untuk melakukan antara pendek. Icat ada rakan di sebelah kiri, cuba melakukan gerakan mencari ruang, tolakan berdikawal, dikeluarkan bola oleh kecil yang bertindak sebagai pemain wing di bahagian kanan. Untuk pasukan Panthers ketika ini, ke tengah, cuba dikeluarkan dalam bahaya. Mengawal Anik, Pakcik Bandar, tolakan ke bahagian tengah, cuba dikawal oleh pemain Denzen. Iman, Pakcik rakan berjersey 17, Syarif. Asyad yang menjadi penyerang utama pasukan Denzen. Mulet cuba mengawal di bahagian tengah, tolakan ke depan, mencari Syarif, cuba mengawal ketika ini. Gerakan berjaya ditampan oleh Aiman yang bermain sebagai pertahanan yang tak air, Faizal. Tolakan ke belakang untuk penjaga gol, Cerum. Mencari rakan di sebelah kiri. Anik buat antaran kepada Azrul. Ada larian yang berlaku di bahagian kiri. Tolakan ke tengah. Mereka berjaya mengulurkan bola dalam bahaya. Pasukan Denzen ketika ini mencari kecil. Mengawal. Putar-putar di bahagian tengah. Iman. Cari Mulet. Larian cuba dilakukan di sebelah kanan padang. Jerum ketika ini. Aiman. Anik cuba mengawal di bahagian tengah. Mencari Magik, berjaya melepasi satu pertahanan Denzen. Kedudukan ketika ini sangat bahaya. Tolakan ke tengah, Jason. Tetapi penjaga gol percaya menangkap dengan kemas. Sayang sekali. Satu percubaan yang cuba dilakukan dengan menggunakan tumit belakang, tapi tak berjaya menghasilkan jaringan. Terlihat serangan balas oleh pemain Denzen. Tolakan ke tengah. Larian cuba dilakukan oleh Syarif. Tolakan oleh Bandar. Berjaya untuk melepasi pertahanan, tetapi mengadil. Meniup whistle untuk memberikan sepakan untuk pasukan Panthers. Ada sedikit kekasaran yang berlaku. Elmi yang bermain di bahagian tengah. Encik Anik. Ada rakan di sebelah kanan Bandar ketika ini. Tolakkan ke belakang Aiman. Cuba bermain hantaran pendek.
Cuba menunggu saja ruang yang terbuka. Tolakan ke depan, Magik yang bermain di bahagian sayap. Tetapi bola keluar pula. Untuk memberikan hantaran ke dalam untuk pasukan Denzen. Cuba dikawal Mulet. Cik rakan di bahagian kanan berjadi pintas. Faizal. Cik Azrul. Oh, terkena tangan pula. Ada minit whistle untuk memberikan sepakan untuk pasukan Denzen. Azrul cuba mengawal. Mulet. Ada kecil di bahagian kanan, cuba lakukan larian, cuba bertindak sebagai pertahanan di bahagian kanan. Tolakan ke depan. Mulet mencikarakan di bahagian kanan. Shed ketika ini tapi tak berjaya. Faizal berjaya merampas bola, mencari Aiman di bahagian pertahanan. Akan mudah dilakukan. Ijat kepada Elmi di bahagian tengah, cuba mengawal ketika ini. Ada rakan di sebelah kiri. Anik cuba mengawal dengan sempurna di bahagian tengah. Elmi, Encik Azrul. Elmi sekali lagi membuat hantaran pendek, tak berjaya melepasi pemain-pemain Denzen. Cuba mengawal ketika ini. Mulet, tolakan ke depan. Ada larian daripada Syed. Adakah mampu untuk mengejar? Masih dalam permainan, menutup ruang. Arsyad ketika ini terlepas pula. Aiman cuba melarikan bola di bahagian pertahanan, cuba masuk ke bahagian tengah. Ada rakan yang menunggu. Tolakan di sebelah kanan tak berjaya. Sekali lagi menutup ruang yang terhidang. Nazmi di C20 mengawal dengan baik di bahagian tengah. Ada Al-Hafiz. Terlepas pula oleh Z. Otak ke dalam untuk Ijat. Elmi cuba mengawal. Silakan di bahagian tengah Helmi kepada Anik yang mengemas di bahagian tengah. Bandar cuba naik ke atas sedikit, mencari ruang di bahagian hadapan. Tolakkan ke depan Jason. Satu ruangnya sedikit. Satu blok yang cuba dilakukan oleh penjaga gol Syafiq yang tidak mahu untuk melepaskan sebarang jaringan. Satu sepakan penjuru yang akan diambil. Kita lihat sepakan penjuru ini. Tandukan yang cuba dikeluarkan oleh pemain Denzen. Satu tolakan yang cuba dilakukan oleh pemain daripada pasukan Panthers tapi tak berjaya untuk melakukan.
gerakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Denzen. Cekdakan di sebelah kiri, Mahi tolakkan ke depan, menjadi rampas sekali lagi Azrul Aiman, tapi offside pula. Lihat gerakan daripada pemain-pemain Panthers kita ini. Satu lakukan Mekik, satu rembatan yang agak tinggi. Dikawal ketika ini oleh pemain Panthers. Magik cuba mengawal di bahagian tengah, tolakkan ke depan. Ijat, ada peluang yang terbuka. Terus saja penjaga gol Syafiq mengeluarkan bola dalam bahaya. Tidak membenarkan jaringan dihasilkan. Magik ketika ini, cekdakan Bandar cuba mengawal, tak berjaya melepasi pemain-pemain Denzen. Dapat semula untuk hantaran ke tengah, tadukan, dan itu dia jaringan terhasil oleh Jason untuk menambah jaringan beliau. Tetapi kita lihat ulang tayang ini, ada isyarat offside kata pengadil, dan jaringan ini tidak disahkan. Terpaksa menutup sedikit kegembiraan seketika, dan perlawanan terpaksa diteruskan. Helmi mencari Fazal di bahagian kiri, cuba mengawal ketika ini, tolakkan ke depan, dan tu dia Ijat. Oh, sayang sekali, satu hantaran yang sangat menarik. Cari rakan di bahagian tengah. Hantaran ke dalam untuk Aiman. Anik ketika ini untuk pasukan Panthers. Aiman kepada Elmi, Faizal, pemain Tika Taka ketika ini untuk Anik. Mencari rakan di sebelah kiri, tolakkan semula kepada Anik, menjadi pemain tengah. Azrul kepada Elmi, Anik ketika ini datang untuk mengawal, tolakkan di sebelah kanan. Bandar menerima umpanan ini, mencari rakan di bahagian tengah, satu rebatan, satu terlambungan. Jason terus mengejar, mencari rakan di bahagian belakang. Magik antara ke tengah. Azrul, adakah dia cuba melakukan rebatan? Helmi ketika ini kepada Anik. Faizal, Anik sekali lagi, tolakkan ke bahagian kanan. Bandar hantaran ke tengah, tadukan, berjaya ditambah keluar sekali lagi, dan itu dia jaringan terhasil daripada Ijat. 4 jaringan. Kita lihat ulang tayang ini, satu lambungan ke depan, tadukan Ijat berjaya ditepis, tapi kesilapan pertahanan kecil yang melakukan tolakan kepada pemain Ijat yang menyudahkan
jaringan yang ketujuh dan 4 jaringan peribadi untuk Ijat pada malam ini di Padang Diamond Johor Jaya. Denzen cuba mengawal Ijat. Sekali lagi cuba melepasi bawah pemain, tolakan. Pengadil memberikan sepakan pula. Tidak membenarkan larian itu dilakukan. Dan pengadil tidak teragak-agak untuk meniup wisil untuk memberikan sepakan untuk pemain Panthers. Adakah Helmi atau Bandar yang akan mengambil rebatan ini? Satu rebatan. Oh, sayang sekali. Sedikit saja. Kalau kita lihat ulang tayang, kita boleh lihat aksi ataupun rebatan yang cuba dilakukan. Syafiq mengeluarkan bola dalam bahaya. Cuba dikawal ketika ini oleh pemain Panthers. Mencari Faizal yang bertindak sebagai pertahanan yang terakhir, tetapi cuba naik ke atas sedikit. Aiman kepada Anik. Mengawal semula Faizal. Sudah bermain ke atas, meninggalkan posisi pertahanan beliau. Anik cuba mengawal Faizal semula. 1-2 cuba dimainkan. Sekali lagi cuba melakukan trick shot tetapi tak berjaya untuk melakukan hantaran. Manakala pemain Denzen Iman cuba mengawal, adakah berjaya? Dihalang oleh pemain Panthers. Masih dalam permainan. Terus saja tolakan ini dilakukan Azrul. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Tolakan atau gerakan yang cuba dilakukan. Tidak percaya. Mengawal dengan sempurna. Kecil. Cuba dapatkan bola. Tolakan ke depan. Iman sekarang ini untuk pasukan Denzen. Ada kekasaran berlaku. Untuk memberikan rembatan jauh untuk pasukan Denzen ketika ini. Untuk mencari jaringan. Mulet cuba mengambil rembatan ini. Oh, takabah kemas oleh Jerome. Itu antara tolakan ke tengah. Anik Encik Rakan cuba mengawal. Dapat kepada Anik. Elmi tolakan semula pada Anik. Encik Rakan di bahagian tengah. Maigik tolakan ke tengah. Encik Rakan di sebelah kiri. Asrul cuba mengawal, tolakan ke depan. Jason adakah berjaya untuk mendapatkan bola? Tetapi penjaga gol Denzen bersiap sedia menangkap dengan kemas. Terlepas pula ada larian oleh Syarif. Berjaya melepasi pertahanan. Satu tolakan. Masih dalam permainan. Ada rakan menunggu. Oh, tu jaringan terhasil. Jaringan kedua oleh pemain berjersey 17 Syarif. Terus saja mendapatkan jaringan yang kedua untuk pasukan Denzen. Kita lihat jaringan yang dilakukan. Bergerak berseorangan saja. Berjaya melepasi perangkap offside dan juga pertahanan yang terakhir. Serangan balas yang agak pantas dilakukan oleh pemain Denzen. Elmi
mencari rakan di bahagian belakang Faizal. Helmi sekali lagi, tolakan 1-2, Magik tolakan ke belakang, Aiman kepada Bandar. Satu tolakan, satu hadangan yang cuba dilakukan. 1-2, cuba dimainkan di bahagian tengah. Faizal ketika ini ada rakan yang menunggu di bahagian kiri. Tiup whistle oleh pengadil menamatkan separuh masa yang ketiga untuk keputusan semasa Panthers FC 7 manakala Denzen 2. Kita akan berehat sebentar dan akan berjumpa sebentar lagi di Padang Diamond. Bye bye. Dah. Bertemu kembali untuk separuh masa yang keempat. Lawanan persahabatan di antara pasukan Panther FC di Padang Diamond 11. Untuk kedua pasukan ketika ini menunggu untuk sepak mula. Adakah pemain-pemain daripada pasukan berjaya untuk menambah jaringan untuk separuh masa yang keempat ini. Kita akan lihat aksi yang agak menarik.
Tapak mula telah dilakukan. Dan sekarang ini keputusan semasa untuk pasukan Panthers 7. Manakala pasukan Denzen 2 berjersey hijau. Manakala pasukan Panthers ketika ini cuba mengawal di bahagian pertahanan. Helmi ketika ini cuba mengawal di bahagian tengah. Cuba mencari rakan sepasukan. Alvin cuba mengawal di bahagian tengah. Zack cari rakan di sebelah kiri. Lim ketika ini cari rakan di bahagian depan. Sophie terlepas pula. Dan Zack cuba mengawal bola di bahagian hadapan untuk mencari rakan sepasukan. Syamim menjadi penjaga gol. Oh, berjaya menggelecek penyerang Denzen. Kita lihat aksi daripada penjaga gol Panthers yang tidak mahu melepaskan aksi beliau di tengah padang. Fizi terlepas. Cik rakan di bahagian tengah untuk pasukan Denzen. Terlepas pula. Itu dia Syamim. Bersahaja beliau ketika ini. Helmi. Cik rakan di bahagian depan. Zack ketika ini cuba mengawal. Cuba dihadang. Ada rakan menunggu di bahagian kanan. Didi. Tidak, belum lagi. Kita menunggu hantaran yang cuba dilakukan. Didi cuba mengecek. Ada 3 orang menunggu. Berjaya melepasi pertahanan. Adakah beliau berjaya untuk menghantar bola ini? Kita lihat. Tetapi berjaya ditapan oleh keluar. Cuba melakukan serangan di bahagian kanan. Lihat sepakan juru ini. Lambungan tadukan. Tapi tak menemui sasaran. Sekali lagi dapat semula. Jumpa kedua. Hampir saja menemui jaringan tetapi kuat pula. Satu gerakan yang cuba dilakukan. Terlihat Fizi. Habis pengadil menekan whistle. Cuba melakukan serangan di bahagian kanan. Cuba masuk. Tapi pengadil memberikan sepakan untuk penjaga gol Panther FC. Cuba dikawal ketika ini Denzen. Terlepas pula Zack. Cuba masuk ke dalam. Tapi berjaya dipintas oleh pemain Denzen. Helmi. Silakan di bahagian hadapan Didi ketika ini. Cuba mengawal. Tolakkan ke depan. Seorang saja. Oh, sayang sekali. Tidak berjaya melakukan rembatan terakhir. Terlepas peluang keemasan. Selamat untuk pasukan Denzen ketika ini.
Sepakan penjuru. Satu labungan. Zek. Rembatannya agak lemah. Cuba dikawal. Ada satu saja pertahanan daripada pasukan Panthers. Sekarang ni cuba melakukan larian. Cuba masuk bahagian dalam. Oh, Daniel terlepas pula. Masih dalam permainan. Daniel menciklakan di bahagian kanan. Muhammad ketika ini cuba mengawal. Tak berjaya melepasi Lim ketika ini. Berjaya merampas bola. Helmi bertindak pemain di bahagian tengah. Tolakan di bahagian hadapan. Didi bersedia. Mungkin akan larian yang cuba dilakukan. Menunggu rakan sepasukan. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Satu larian, satu tolakan. Tapi pengadil tidak memberikan satu pun sepakan percuma. Helmi cuba mengawal di bahagian tengah. Tolakan di bahagian hadapan tak berjaya. Berjaya dihadang. Cuba melakukan gerakan. Tak berjaya melepasi pertahanan. Aizat lepas pula. Remy tolakkan kepada Didi. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Satu hadangan berjaya dilakukan. Berjaya mengawal tetapi pemain terakhir iaitu Kifi berjaya mengeluarkan bola dalam bahaya. Satu gerakan yang cuba disusun. Tembakan oleh Banda. Dari jarak jauh. Belum menemui sasaran. 7 jaringan berjaya dihasilkan oleh pasukan Panthers. Manakala Denzen hanya 2 sahaja jaringan terhasil. Cuba mencari jaringan tambahan. Cuba dikejar oleh pemain Denzen. Chamem ketika ini cuba mengawal. Mereka berjaya untuk melepasi pertahanan. Tolakan terus. Meletakkan bola dalam bahaya. Satu gerakan yang cuba dilakukan menutup ruang. Dan jaringan terhasil oleh Harid yang bertindak sebagai kapten untuk pasukan Denzen. Menambah satu jaringan 3. Kita lihat ulang tayang ini. Hanya sedikit ruang yang terbuka. Dan ruang itu dipenuhi. Dan jaringan terhasil untuk jaringan ketiga. Untuk menambah jaringan pasukan Denzen ketika ini. Cuba merapatkan jurang yang agak jauh. 7 jaringan terhasil oleh pasukan Panthers. Manakala Denzen masih lagi 3. Pada minit ke-74. Ada larian oleh Didi. Satu rembatan yang berjaya ditampan oleh penjaga gol Denzen iaitu Dato' Mion. Satu hantaran ke tengah, tandukan.
Cuba mengeluarkan bola bahaya Elmi. Tak berjaya mendapatkan bola. Terus saja dikeluarkan dalam bahaya. Cirakan Fizi kepada Bandar. Tolakan kepada Fizi semula. Satu hantaran ke tengah. Bandar. Ada sedikit kekasaran berlaku untuk memberikan sepakan untuk pasukan Denzen ketika ini. Satu gerakan yang cuba dilakukan. Terlepas pula Denzen ketika ini cuba mengawal. Cuba menarik pemain-pemain Panthers untuk muka ruang di bahagian kanan. Lim berjaya untuk menutup ruang tersebut. Harid. Tuan Dennis. Lontaran ke dalam. Cik Rakan. Terlepas pula. Lontaran ke dalam untuk pasukan Panthers. Bandar. Lontaran ke depan. Okay, Remy. Cuba mengawal di bahagian tengah. Ada Rakam menunggu. Pizza. Cuba lakukan larian. Didi menunggu. Tolakan ke depan. Cuba mengawal ketika ini. Cuba masuk dalam kotak penalti. Satu hantaran lintang. Satu yang cuba dilakukan. Tak berjaya. Mencari sedikit ruang. Satu rembatan jauh-jauh. Berjaya ditampan keluar oleh penjaga gol Denzen. Tidak membenarkan jaringan itu terhasil. Zack ketika ini cek ruang rembatan jauh-jauh. Sekali lagi berjaya ditangkap kemas. Menutup segala ruang yang ada. Serangan balas oleh pasukan Denzen. Cuba mengawal ketika ini Bandar. Mencari rakan. Lepas pula Ikmal. Berjaya mendapatkan bola. Mengawal seketika. Mencari rakan di bahagian tengah. Cuba masuk ke bahagian kanan. Aizat cuba mengawal. Tetapi tak berjaya melepasi pertahanan Panthers yang dikawal kemas oleh Bandar. Ketika ini kita lihat Lim yang bertindak sebagai pertahanan di sebelah kiri. Cuba melakukan larian. Cuba melepasi pertahanan, berjaya di situ. Cuba mencari ruang. Masuk ke bahagian tengah. Ada rakan yang menunggu. Melakukan larian tak berjaya. Terlepas pula. Bandar ketika ini sangat baik mengawal di bahagian pertahanan. Tolakan ke depan. Cuba dilakukan oleh pemain Panthers. Zack ketika ini cuba mengawal. Ada rakan di bahagian hadapan. Cuba masuk di bahagian tengah. Elmi tolak semula ke belakang. Mungkin untuk menarik pemain-pemain Denzen ketika ini yang menutup segala ruang. Cuba mengawal. Berjaya. Pizza. Tolakan di bahagian tengah. Zack pula. Cuba cari rakan di bahagian kanan. Didi menunggu. Tolakan. Masih dalam permainan. Cuba melepasi beberapa pemain. Masuk di bahagian Firdaus. Cuba mengawal. Tolakan ke tengah. Pemain nombor 11 Harid. Tolakan dan rebatan. Kuat pula. Tidak berjaya untuk menemui sasaran. Satu serangan balas yang cuba dilakukan oleh pemain Denzen. Tolakan di sebelah kiri Lim. Cuba mengawal ketika ini. Ada rakan di bahagian hadapan. Mencari ruang Pizza.
menunggu peluang ini. Kawalannya cukup menarik, tarikan ke belakang dan hantaran ke tengah. Ada beberapa pemain berjaya melawasi rebatan, tak bermui sasaran. Sayang sekali. Bila berjaya melepasi beberapa pemain Denzen, hanya penudah saja yang perlu dikemaskan demi menambah jaringan. Tapi belum berhasil. Fiza berjaya merampas bola daripada penjaga gol. Jadi kawal oleh Syukri. Menutup segala ruang. Iqbal mencedakkan di bahagian hadapan. Harid tak berjaya. Dikawal semula oleh pertahanan Panthers. Bandar kepada cedakkan di bahagian hadapan. Zack ketika ini di bahagian tengah. Cuba mengawal dengan baik Lim. Sekali lagi cuba melakukan larian solo, tak berjaya. Didi untuk mendapatkan bola. Cuba melarikan bola ke dalam kotak penalti, berjaya melepasi seorang pemain. Tapi tak berjaya Helmi. Cuba lakukan larian. Satu ruang, satu rebatan. Tapi kuat pula. Sayang sekali untuk menghasilkan sesuatu. Kita lihat adakah Denzen mampu untuk menambah jaringan. Gerakan yang cuba disusun Harid ketika ini, kapten untuk pasukan Denzen. Tolakan di belakang kanan, larian cuba dilakukan oleh pemain-pemain Denzen. Syarif ketika ini cuba mengawal dengan baik. Datang pula Harid membantu. Tolakan ke tengah, Ikmal cuba mengawal. Asiful. Tembatannya agak tinggi. Ada sedikit kecederaan yang dialami oleh pemain Panthers. Dan sekarang ini Denzen datang lagi untuk Syarif ketika ini mengawal. Ikmal, tembatan. Syamim cuba mengawal permainan. Didi cuba melakukan hantaran jauh. Dapat dipintas oleh pemain Denzen. Larian yang dilakukan di sebelah kanan. Tuan Dennis mencari ruang. Satu rembatan chip yang dilakukan. Tapi tak berjaya. Mencari sedikit ruang. Tetapi rembatan yang terlampau kuat. Tidak menemui sasaran. Zack ketika ini kepada Helmi. Cirakan di bahagian hadapan. Menunggu tolakan ini. Didi cuba melepasi bahagian tengah. Cuba masuk antaran di bahagian tengah. Zack ketika ini cuba mengawal Helmi. Lembatan rendah. Berjaya. Satu jaringan terhasil yang berjaya dihasilkan oleh Helmi pada minit-minit terakhir. Kita lihat ulang tayang ini. Zack mencari ruang. Helmi dengan satu sentuhan, satu rembatan, satu nama yang cuba diukil untuk melengkapkan malam yang indah untuk pasukan Panthers. Dengan keputusan penuh, pengadil berjaya untuk menamatkan perlawanan ini untuk disaksikan oleh penonton-penonton di rumah. Polaris Action. Dan keputusan penuh 8 untuk pasukan